the next day. Shine, Barbie, around high star voices. Dah. We are Papa. Kereta salah. Hai. Ini kita dekat tapak kawasan beras terbakar. Sejarah dia tak tahu. Ya lah ada. Kena baca ya. Ni. Oh. Apa tapak je lah tinggal. Kawasan rumah ni. Kawasan rumah ni tak ada. Jadi kan orang yang punya ni sibuk memetik hasil adalah ada hitam, kelapa dan tanaman lain untuk tukar pada dagang dan katal dan perang. Ini dia guys, beras terbakar warna hitam. Sebab dia terbakar. Mana mak? Salam dia, salam. Dalam. Hei, salam. Ya, hei. Buat apa tu? Baru. Garu. Nama dia apa? Nama dia? Tak tahu. Oi, nama awak siapa? Nama dia? Debbie. 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 Apa? Okey, sekarang kita berada di Mardi. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Sekarang kita dekat Mardi Langkawi. Jom. Kita tengok kita kandas guys. Jom. Dia kayak kalau lagi tu. Harus kita angkat. Bagaimana tanah ni? Akak sekarang kita kat mana? Tahu? Ni tadi. Mardi. Dia tak gambar. Tengok dia tak gambar tak okey lah. Bagi bapak lah. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita berada di Mardi Langkawi. Oh. Kita nak makan buah. Buah apa? Buah-buah pantai. Jom. Tempat menunggu kenderaan lawan ladang Frontau Bercempur. Yalah. Bosbek. Okay, itu ada Argo Bazar. Tadi kita nampak sebab gelap. Dah, jangan lama-lama. Kan. Suruh ya nak. Mama dia pakai spek mata. Oh, tadi lah orang. Sekarang kita
menaiki lori. Kita orang berada di Mardi. Sekarang tengah menaiki lori. Nak pergi makan buah-buahan dulu. Makan buah-buahan secara buffet. Kita tengok apa buah-buahan yang ada. Ada. Orang kita akan pergi ke naik. Ikut. Cari kakak. Tu limau Bali. Kakak. Kat mana kak? Ya. Ayah. Ada kat mana? Kat lori. Makan buah. Pamelo. Apa dia? Okey, orang dah sampai. Kita tengok buah apa yang ada. Kakak. Guys, makan buah. Kak, cepat. Sini. Okey. Ya bang, ada seorang lagi bang. Kakak, nangka sebenarnya berasal dari mana? Entah, bukan Malaysia. Nangka sebenarnya berasal dari Bangladesh. Dia boleh besar 15 ke 35 kilo. Kadang-kadang sampai ke 50 kilo. So, So pokok yang biasa macam ni dia boleh hasilkan 100 ke 150 biji setahun. bermusim tak? Musim tak? Tak ada, dia tak bermusim. Tak ada musim lah. Kalau biasanya kita ada dua jenis mastura, nangka mastura dengan nangka madu. Yang tadi? Yang tadi nangka madu. Tu atas tu. Sini. Okey, main sini. Okey, macam ni. Okey, love. Lagi siapa nak ni? Nak sini. Ya, adik, sampai tak? Macam ni. Jom. Sampai tak? Sampai tak? Alah, sampai. Abang nak... Sampailah. Okey. Sekarang kita nak bagi makan rusa. Lepas kita kenyang, kita bagi rusa pula kenyang. Itu dia rusa. Saya penakut. Alah ya, macam Ambil panjang ni. macam hari tu tu. Ambil panjang ni. Macam dekat ni apa? Ya. Tak faham ke? Kat Bahang tu, Kuala Gandah tu. Sebab ya, abang ambil gambar. Okey. Bagi je dek, elok-elok. Dekat sikit, dia tak dapat. Kairin. Nah. Ni Kairin. Nah. Ni. Nah. Nah. Ada kakak. Kamu ambil lain. Dekat je, dekat. Dekat je. Sabar. Nah. Cepat, kakak. Dekat dah, dekat bah. Bagi hujung dia je. Tak nak lah. Allah. Nak ambil video mah. Terkejut bah. Oi. Dah sekolah belum? Ambil ni dek. Alah. Nah. Apa ni ha? Ya tu ya. Ya tu. Oh, ia tak takut kan? Dah. Kakak? Laju ni dimakan. Tengok yang kecil tu. No, bagi dia ke. Ni ya nak ni. Ni mak tahu ada video. Alah.
Mana? IAC. Dia berasal dari Brazil. So anggur ni memang dia saiz dia kecil, lepas tu dia masam. Masam manis lah. Dia sesuai untuk buat jeruk biasanya. Oh, jeruk anggur lah. Betul. Lepas tu pokok ni pun, anggur ni boleh hidup lama tau, 100 ke 150 tahun. Ni pokok dia. Lepas tu dia menjala lah kat atas Betul. Ni sepatutnya tertutup. Tapi itu hari ribut dia terbuka. Anggur ni kena tepi. cahaya matahari yang banyak, tapi dia tak boleh nak direct. So kita kena letak ni lah. Lepas tu pun air dia tak perlukan banyak. Ni terbuka langsung. Betul. Kalau ikut dia memang tertutup. Ya. Memang warna hijau je ke bang? Ya, dia kalau masak pun dia kekuning-kuningan. Dia macam ni nak masak dah ni. Ni boleh lah ni nak rasa sikit-sikit. Tapi banyak dah ada, kena pilih lah. Kita orang tak pakai racun kan. So ada serang dia singgah lah. A few moments later. Sesi fotografi. Orang-orang pun tak ikut orang. Ya. Jadi kamar. Tu ada ketam guys, ketam. Cakap, bah. Kita dekat Dangam Langkawi. Bah makan apa, bah? Ikan bakar. Siakap bakar. Nak habis, guys. Ada pemandangan. Ada yang ni mak? Okey. Kepala. Nanti kita jumpa kat Underwater World. Bye-bye. Masa aku apa? Ikan banyak. Ikan apa? Sepat lah. Yang sepat ikan awan. Awan ikan puyuh. Dah keli pun dah. Pergi kat tu. Pergi kat tu. Pergi tu. Ni rumah apa? Okey, selamat. Okey. Ada mak selfie mak. Ada rumah. Ada ikan ke? Ada elok dek, kejap dek. Jalan. Cepat dek, jalan. Cepat dek. Dek, cepat dek. Dek, cepat dek. Dek, cepat dek. Cepatlah kakak. Bye. Jom. Okey guys, kita dekat Underwater World. Masuk-masuk kita nampak ikan. Tu ikan ni. Tu. Je. Mana bro ikan? Jom. Tiket. Nah, bagi abang. Saya scan masuk seorang. Tiket scan ni. Cepat masuk. Pegang. Cakap. Pergi.
Okey, terima kasih ya. Jangan ketuk dia. Sangat menyeramkan. Tu tengok dia atas tu. Ni apa? Ni. Macam keliri dah pula. Nampak saya tak guys? Mana yang paling Dia ikut dia dulu. Ya Allah. wah. Ih, besar sangat hati dia takut. Oi. Tengok macam mana dia ni atas tengok. Dia tak naik. Tengok bawah, tengok bawah, bawah. Tengok bawah. Bukan tengok bawah, bawah tu. Dia naik. Ke mana tadi? Dia lompat. Gelap. Tak nampak apa. Nampak penguin. Nampak penguin je. Bayangan putih. Ha. Ida duduk je. Dia macam ketua. Ya, ya. Ya, ya. Safari bahaya. Ni ada bawah ni lagi ah ni. Ha, tengok. Dia seseorang juga. Ini teachers. Time bomb sing 5. Ini the moon. Kecil. Kecil. Mana kuat? Mana kotak? Ini udah merah. Ini udah merah. Adik. Oh. Kejap sayang. Empat. Pergi ke bawah.
Bah, tu kebutan bah. Tu kan. Ibu dia ada gigi dah bah. Tengok tu dia ada gigi. Tu aja ni. Dia ada tu lah. Dia ada gigi. Bah, tu ya tu. Ada gigi. Ish, ke bawah ni pun. Mana ada gigi? Dia macam orang ni. Bayi ni banyak. Ada kamu apa? Ada 4 je. Tak, itu syak yang suka. Memang betul lah dia. Ha. Ya Allah, apa dia? Apa mak? Penyu tidur. Ingat kan. Okey, ini cerita Maksudi tadi. Sekarang ada kat mana kak? Kena. Buat apa? Saya saja. Ambil angin petang. Kita main lah pasti. Okay guys, sekarang kita berada di Pantai Cenang. Dah jauh berbeza daripada dulu. Tidak, dulu dekat sana tu ada tulis pantai apa? Langkawi je. Sekarang dah tak ada dah. Tu ada orang main paragliding. Oh. Ya, air. Ya. Kamu tunggu apa, Dik? Tunggu air. Kamu nak buat apa? Tangkap? Tak ada. Dia tak nak datang kat ya. Apa? Itu je. Apalah. Sunset. Gelap muka. Mama masak. Kat sana. Nak mandi tak berani. Main air ombak je lah. Sebab ada kes obor-obor itu lah. Langsung tak berani nak mandi. Alah, sikit je. Kakak, keluar tu. Kita nak pergi mana lepas ni? Tidur. Ish. Tak apa, semua rentin. Tak angkat tadi.
Okay, kita nak pergi ke mana bah? Wakaf Cik Bedah. Wakaf Cik Bedah tu. Tu nampak gas tu. Kita ikut je. Gas tu ya. Kasih ya. Dia merajuk guys. Bila anjing tanya. Opa, Jap. Okey dah. Wait. 1, 2, 3. 1. Kita kena tinggal. Cepat. Dia rambut dia. Belakang. Okay, ia merajuk you guys. Kamu dah kenapa ni? Tak. Anjing. Boleh batu tak? Baling ada kejar. Balik-balik je. Batu takut. Ada tak takut. Semua takut. 1 hour later. Nanti kena marah lagi. Hari pakai stop. Ya. Sini.